Korang rasa apa yang dia siram kat badan dia orang tu? Okay guys, yang korang tengok tadi tu adalah festival Taipuja ataupun Taipusam, merupakan perayaan yang sangat penting bagi penganut agama Hindu. Festival ni khususnya untuk mereka yang mengabdikan diri kepada Dewa Murugan, iaitu dewa peperangan dan kemenangan bagi masyarakat Hindu. So apa tadi cecair merah yang diorang siram kat badan tadi kan? Okey, bagi sesetengah komuniti ataupun penganut agama Hindu, mereka melakukan ibadah unik ini dikenali sebagai anointment with chili powder, iaitu sapuan serbuk cili. Dan tengok mesti pelik kan, kenapa nak lumur cili satu badan kan? Actually mereka menganggap ianya sebagai satu bentuk penebusan dosa, ujian kesabaran dan juga pengabdian sepenuhnya mereka kepada Dewa Murugan. Tapi itulah, netizen ni cepat trigger dengan benda-benda macam tu kan, sebab mereka tak tahu. Tapi itu bukanlah ada tiket untuk korang komen yang bukan-bukan. Sampai admin ni turn off komen tau. Aku jadi macam tertanya-tanya lah kenapa. Sebelum dia turn off komen tu, aku sempat lah baca a few komen yang memang dahsyat weh.